ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa nafa'ana bi'ulumihi la yahillu li muslim an yurawwi'a muslimah. Nombor 21, iaitulah satu bab yang baru dalam kitab kita, Kitab Bahrul Mazi jilid 15, iaitulah bab Maja'a la yahillu li muslim. Satu bab yang telah datang pada menyatakan hadis Nabi SAW, la yahillu, maksud dia tidak dibenarkan ataupun dicegah ataupun li muslim, bagi satu orang Islam, an yurawwi'a muslimah, untuk dia mengugut ataupun mengusik satu orang Islam yang lain. Malam ni tuan-tuan sekalian, kita akan tengok satu tajuk, iaitulah berkaitan dengan antara adab kita hidup dengan manusia. Adab kita hidup dengan manusia yang telah disebutkan oleh Nabi SAW, iaitulah kita ditegah untuk nak kacau orang, kita ditegah untuk nak mengusik orang, ataupun ditegah untuk nak menakut-nakutkan orang. Dalam bahasa Arab dia guna perkataan yurawwi'. Yurawwi' maksud dia ugut ataupun takut. Dia mai daripada perkataan kata dasar Arab rawwa'a yurawwi'u tarwi'an, itu bahasa Arab. Maksud dia iaitulah menakutkan orang ataupun menggemparkan orang, membuatkan seseorang tu dia berasa terkejut, dia risau, dia bimbang. Jadi agama dia tak bagi buat macam tu. Kalau dalam kitab Lisanul Arabi Ibnul Manzur, yang ni kitab yang membahaskan tentang istilah-istilah Arab, dia kata at-tarwi'u bimakna at-takhwifu. At-tarwi' ataupun yurawwi' ni maksud dia menakut-nakutkan orang. Sama ada menakutkan orang dalam benar ataupun secara betul kita takutkan orang, ataupun takut untuk nak melawak dengan orang. Saja bagi orang takut. Macam mana kita duk bagi takut anak kita kecil. Dia duk main depan kita, tiba-tiba dia keluar pergi. Kita kata jangan duk pergi sana, dia kata. No, ada au ke, kita sebut macam tu. Jadi budak ni pun dia berasa takut. Tuan-tuan, apa hukum dia macam tu? Dalam kitab Al-Mu'jamul Wasit, dia kata rawa'ahu, yang kata rawa'ahu tu, rawa' tu memberikan ketakutan ataupun menakutkan secara tiba-tiba. Jadi ringkasan daripada apa yang kita nak baca malam ni, iaitulah berkaitan dengan kita menakutkan orang, kita menggemparkan orang, kita mencetuskan rasa cemas kepada orang, rasa takut, rasa ngeri, ataupun kita mengejutkan orang. Malam ni kita nak cerita bab tu. Kuliah kita yang lalu pada 10 hari bulan 11, 2025. Yang tu kita dah baca dah, berkaitan dengan hadis Nabi SAW, yang mana hadis ni menceritakan seorang sahabat Nabi, iaitulah Amru ibnul Ahwas radhiyallahu anhu. Hadis ni berapa bulan kita duk baca. Macam mana Nabi ketika mana dalam Hajjatul Wada' Nabi memberikan khutbah. Saya harap tuan-tuan boleh faham dah hadis tu, dan habis dah hadis tu. Malam ni dia main hadis yang baru pula nak cerita kepada kita. Baik, dia kata ketahuilah kiranya ya saudaraku, hadis ni dia nak cerita kat kita berkaitan kan tidak harus ataupun ditegah
ataupun dilarang untuk kita nak mengugut orang, nak bagi takut, ataupun kita nak mengusik, nak bagi rasa cemas kepada orang. Tuan-tuan, pasal apa agama dia melarang kita buat benda-benda macam tu? Pasal apa? Sama ada benda tu melawak ataupun benda tu sungguh-sungguh, agama cukup larang. Nak bagi orang takut ni. Apatah lagi pada zaman sekarang. Zaman sekarang ni tuan-tuan adalah zaman orang ramai tertekan zaman sekarang ni. Orang ramai sensitif dan juga emosi mereka tak stabil zaman lah ni. Kita boleh tengok daripada draft yang menunjukkan bahawa kes bunuh diri makin lama makin meningkat. Kita tengok juga kes mental disorder makin lama makin duduk jadi ramai. Orang hak duduk kerja kerajaan duduk tunggu bila nak pencen. Pasal apa tak tahan dah main dengan kerja kerajaan ni. Sama ada kerja di sektor pimpinan ke, ataupun kerja di sekolah ke, ataupun peringkat bawah ke, semua duk tunggu bila nak pencen. Lepas tu pula, bila dah lama lagi nak tunggu nak pencen, kerajaan ada buat satu dia buat satu macam satu survey. Dalam tu survey, kita duduk di tahap mana? Tahap murung ke, tahap gembira ke, tahap selesa ke? Yang banyak peratusan dia adalah duduk di tahap kemurungan orang hak kerja kerajaan ni, tuan-tuan sekalian. Banyak orang yang kerja kerajaan, bila dia pencen, kalau pencen sihat, alhamdulillah. Tapi kebanyakan dia hak pencen-pencen ni dia main penyakit macam-macam. Kan? Antara penyakit yang paling besar adalah apa? Dia main penyakit otak. Tuan, takut hari ni. Saya pun kerja kerajaan juga, tu risau lah. Kita pun duduk tunggu bila nak pencen. Tapi muda-muda lagi tak payah. Sembang dengan orang hak pencen dah. Oh, dia kata seronok sah, bebas sah. Kata kepala ni kosong. Main surau pun duk boleh relax. Dulu masa kerja kerajaan sah, main surau ni kita pun tak tahu kita semayang maghrib. Rupa-rupanya kita duk teringat sampai semayang subuh, dia kata. Siapa tuan-tuan, berat ni ada satu batu punya duk atas kepala. Jadi dalam keadaan masyarakat yang macam ni tuan-tuan, Islam ni dia tegas melarang kita untuk kita bagi push kepada orang, bagi tekanan kepada orang. Saya nak sebut kepada tuan-tuan sikit. Pasal apa yang orang sekarang berada dalam keadaan tertekan? Pasal apa? Sebelum kita nak baca kitab ni sebagai mukadimah, kan nak perangat apa yang kita nak baca ni. Hari ni tuan-tuan sekalian, orang hidup dibelenggu dengan hutang. Ni, hutang. Lepas tu pula, kos sara hidup makin lama makin naik. Tekanan kerja makin lama makin banyak. Broken family, tu pun menjadi salah satu daripada pasal apa zaman sekarang ni manusia banyak tertekan. Isu kesihatan mental, isu rumah tangga, lepas tu kesihatan daripada segi tekanan media sosial pun sama. Dulu bila tak ada Facebook, orang kata kita kolot. Kata Haji ada Facebook? Tak ada. Tiba-tiba bila ada Facebook, kita pula pening kepala. Kita pula rajin pula duk komen-komen pula. Ada cerita apa, kita rajin duk komen. Bila kita komen, kita tak tahu kata ada orang duk baca komen kita, dia pula duk tribai kita. Ada tuan-tuan, nakai orang. Kita buh muka kita dengan bubuh muka, dengan buh sorban apa semua. Macam kita duk bubuh muka kita tu. Dia tulis apa tu, bila kita komen hak bagai-bagai, dia tulis. Dia kata, Tok Haji, tutuplah Facebook, pergi surau lagi bagus. Dia pun begitu kat kita. Tuan-tuan Mauzan lah, tak stres kat kita. Kita buka Facebook ni ada saja, dia naik. Notification merah tu kita tekan-tekan, duk kata kat kita. Oh tuan-tuan, tekanan kita ni. Sebab itulah kadang-kadang gurauan kasar kita ni, dia boleh mematahkan jiwa seseorang. Islam larang benda-benda yang macam tu. Jagalah elok. Yang kedua tuan-tuan sekalian, yang kata hari ni masyarakat kita ni dia mudah meletup. Masyarakat ni sopa bom lah ni, duk tunggu kira nak meletup ya. Kita usik sikit, dia viralkan, bergaduh. Tegur sikit, hak kena tegur dia rasa dihina. Dulu tak apa. Dulu tuan-tuan tegur pi lah macam mana pun boleh terima. Tapi hari ni tak boleh. Bila tegur rasa dihina, lepas tu mula duk simpan dendam untuk nak balas balik. Lah ni salah faham sikit aja, salah faham sikit, bawa keluar daripada bonet kereta, pedang samurai bawa keluar. Salah faham sikit, ya bukan ada apa pun. Kau ni parking ni keluar sikit daripada kotak tu. Kita buka-buka pintu, ni otak tak ada ke? Wah, ayat tubuh macam tu.
Ni parking betul-betul kah? Kita dengar. Kita pula baru habis daripada duk mandi minyak silat gayung. Kata otak tak ada, buka bonet, bawa keluar samurai punya nak. Oh tuan-tuan, hari ni parking kena belong sikit, mula nak bergaduh. Sampai gaduh ni sampai mati pun ada. Bunyi hinggap sikit tuan-tuan, dia boleh bawa keluar pisau pitikam jiran dia. Ya Allah. Kita hari ni duk tahan dengan jiran kita ni. Kira duk tegur tak mau bagi bergaduh aja. Dia nak jadi mesra macam dulu tak ada dah. Nak tegur menegur dulu tak ada dah. Itu yang terjadi hari ni. Pasal itu agama dia larang kita mengugut. Pasal dia boleh mencetuskan tragedi. Walaupun bermula daripada benda-benda kecil. Hari ni tuan-tuan sekalian, zaman media sosial saya sebut kat tuan-tuan tadi. Media sosial ni pun satu benda yang kalau kita betul-betul hati tak kuat, terus ada lah TikTok ke, terus ada Facebook ke, Instagram ke, apa-apa kilogram terus ada. Pasal apa ayat ni? Kita buh gambar kita pergi haji, kita pergi buat umrah. Lepas tu tengok saja orang ajak jom kita pergi ladang unta, nak pergi minum susu unta. Kita pun dah minum susu unta saja duk pergi selfie dengan unta. Selfie dengan unta up dalam Facebook. Tuan-tuan dia pun kata apa? Yang mana satu unta? Dia pun kata macam tu kat kita. Tuan-tuan tak sakit hati kah? Alamak. Okay. Kita hadut tawaf ni, orang tawaf pergi kot ni, kita tawaf mai kot ni. Ya Allahu Akbar. Macam-macam tuan-tuan. Kata up sikit, hang ni gemuk lah, hang ni lembab lah, hang tak guna lah, hang ni macam-macam. Yang mana ayat-ayat ni boleh menyebabkan kita jadi kemurungan, kita jadi hilang keyakinan, kita jadi trauma, kita berasa nak bunuh diri. Ada juga tuan-tuan yang dia kata bully cyber ni, dia bully cyber, kena bully tuan-tuan, berasa nak bunuh diri. Ni yang duk jadi ni. Jadi tuan-tuan sekalian, jaga elok. Hari ni ramai juga orang yang memakai topeng. Apa maksud saya memakai topeng? Maksud dia luar nampak lain, dalam nampak lain. Luar nampak okey, tapi dalam sakit. Jaga elok. Kita tak tahu orang yang kita nak melawak, orang yang kita nak mengusik, orang yang kita cuba takut-takutkan, rupanya dia ada masalah rumah tangga. Sebelum ni dia melawak elok dengan kita, tapi hari tu nak jadi cerita. Dia balik kerja lambat, tahu macam mana tuan-tuan, anak sekolah tertinggal di sekolah, lupa nak pergi ambil. Bini punya duk hinggap, sopa bunyi dengan lebah punya, dia tak tahan. Tak tahan, dia jerkah bini dia. Bini dia pergi ambil anak apa semua, dia pun main surau itu dengan muka pun nampak satu macam. Kita duk bisa melawak dengan dia. Dia kata, dia kata kat dia, misal tarin elok, kita kata tu kat dia. Duk melawak tuan-tuan. Dulu duk boleh melawak, tapi kena hari tu dia angkat tangan kat kita. Perlu hang jaga bagi elok sikit. Walaupun nama aku Din bin Taring, tapi hang jaga. Nama dia Din bin Taring. Kita pula silap, hang jaga elok sikit. Tuan-tuan nak jadi bergaduh. Kita tak tahu benda ni. Sebab tu agama ni dia prevent kita. Dia cegah kita daripada duk melawak yang boleh hulu, yang boleh melampau-lampau. Pasal apa tuan-tuan? Sagi penghujung kuliah, saya nanti akan cerita sikit. Berkaitan dengan satu insiden. Satu insiden yang pernah berlaku di Kedah. Yang pernah berlaku di Kedah. Sagi insya-Allah saya akan cerita. Kalau tak sampai, tuan-tuan tunggulah bulan depan saya cerita. Lepas tu tuan-tuan, kita tak tahu kawan hak duk main, duk melawak dengan kita, mungkin kena ada tempat kerja dia ada tekanan tempat kerja dia, anak masalah, keluarga dia sakit ke, tak cukup duit ke apa, kita tak tahu tuan-tuan. Jadi bila dia kena usik, dia kena pemain, dia kena ugut ke, dia kena ditakut-takutkan, dia tuan-tuan, dia boleh jadi hilang kawalan. Yang ni yang kita risaukan. Sebab tu agama dia nak ajak apa kat kita tuan-tuan? Agama ajak jangan kita duk pergi melawak tak tentu pasal. Ni, malam ni kita nak baca. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sikit lagi tuan-tuan, sikit lagi. Lah ni dia jadi prank, jenis viral prank ni. Ni pun tak cantik juga. Saya duk study, nak main kat tuan-tuan pasal duk study sikit, kadang-kadang prank, duk sorok barang. Tuan-tuan pasal nak jenis. Kita tengok sonok lah, kawan nak kena sorok barang tu, tak biru muka dah. Prank apa lagi tuan-tuan? Prank tutup lampu, gelap bagi orang takut. Lepas tu bila main hari jadi, dia jadi pelik. Hari jadi pergi baling telur kat dia, ambil dengan apa? Ambil dengan tepung pula pergi bubuh dekat dia. Nasib baik dia tak ambil, dia goreng. Kalau tidak, dia jadi pisang goreng telur kat dia tu. Jadi saya tak tahulah apalah ni tuan-tuan.
Lepas tu duk acah-acah nak pukul orang ni, jenis prank-prank, jenis suka duk mengusik orang ni. Lepas tu duk jerit di tempat awam. Tuan-tuan bisa tengok ada satu video, satu orang pergi makan di kedai. Bila makan-makan, dia tepuk meja. Siapa buat makanan ni, dia kata. Kawan hak masak ni tercengang. Siapa buat? Panggil dia main, siapa masak ni? Kawan tu main, ya cik ada apa-apa. Hang tahu tak apa yang hang masak ni? Ya cik ada salah tang mana? Sedap dia kata. Ada pun macam tu. Tuan-tuan, saya kalau jadi tukang masak tu, hang sedap lah hang rasa senduk aku macam mana. Tuan-tuan nampak tak? Kawan nak tukang masak kita, tak tahu kena sakit jantung ke apa ke, dia buat macam tu. Oi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Semua ni bukan benda kelakar, tetapi dia satu benda yang menakutkan kita dan juga menghina kita. Sebab tu agama dia cegah kita merosakkan mental orang. Agama cegah kita merosakkan maruah orang. Apatah lagi di hadapan umum, di hadapan orang ramai. Baik, dia kata ketahuilah kiranya ya saudaraku. Hendaklah seseorang itu bergaul-gaulan, dia kata. Kita nak bergaul dengan masyarakat, dengan saudaranya sama-sama Islam itu dengan berlaku kelakuan yang baik. Nak bergaul, bergaul cara baik. Dan dia kata sama-sama senang hati. Bergaul, berkawan dengan orang bagi sama-sama senang. Dia senang, kita pun senang. Dan juga dia kata sama-sama linang, senang lenang tu bahasa dia tu. Dan juga sama-sama suka dan juga sama-sama lapang. Dia nak agama dia mau macam tu. Agama ni dia tak suka ajak kita bergaduh. Agama ni dia tak mau. Agama bukan satu ajaran yang dia ajak kita supaya kita berpecah. Agama tidak macam tu. Tuan-tuan pernah dengar satu nama yang bernama Abdullah ibnu Salam radhiyallahu taala anhu. Nama ni cukup hebat tuan-tuan. Nama sebenar kepada Abdullah ibnu Salam ni siapa? Adalah Husain bin Sailam nama dia. Dia ni satu ulama hebat, ulama Yahudi. Dan dia adalah orang yang betul-betul fokus kepada kitab Taurat. Orang Yahudi kalau dengar Abdullah bin Salam ni kira depa respect habis. Apa dia kata dia nanti akan buat. Tuan-tuan, dia rajin duk baca yang kata kitab Taurat. Bila dia baca kitab Taurat, dia ada satu cerita dalam kitab Taurat bahawasanya akan ada di akhir zaman satu orang yang diutuskan oleh Allah Ta'ala menjadi Nabi. Dan dia adalah bernama Ahmad. Dia baca yang tu. Dia kenal sangat yang kata Nabi ini macam mana. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia adalah orang yang betul-betul komitmen dengan kitab Taurat. Tiba-tiba dia dengar kata di Mekah ada satu orang sudah memberitahu kata dia tu adalah Nabi. Dan kawan tu berpindah ke Madinah. Nabi SAW hijrah ke Madinah. Abdullah bin Salam, dia duduk di Madinah. Dia teringin untuk nak tengok siapa yang mengaku diri sebagai Nabi akhir zaman ni. Pasal apa? Ciri-ciri Nabi memang ada dalam kepala dia. Dia duk tengok dah. Sehingga dalam satu hadis, riwayat Imam At-Tirmidzi. Kata Abdullah bin Salam, dia yang meriwayatkan hadis ni. Dia kata, Lamma qadiman Nabi SAW al-Madinah. Dia kata ketika mana Nabi sampai di Madinah. Injalafan nasu ilaih. Orang pakat duk pergi berumun. Pakat duk pergi jumpa Nabi. Ialah mereka duk dengar Nabi di Mekah. Mereka tak biasa tengok Nabi. Jadi bila Nabi sampai di Madinah, semua pakat pergi untuk nak sambut Nabi. Semua pakat pergi untuk nak sambut Nabi SAW. Waqila, kemudian aku datang kepada Nabi SAW. Faji'tu finnas anzur. Aku tengok manusia pakat duk rumun Nabi. Falamma tabayyantu wajhah araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzab. Dia kata waktu aku tengok first impression aku tengok muka Nabi SAW, aku tahu dia ni bukan bohong punya orang. Dia tengok muka Nabi, dia percaya ini adalah orang yang benar. Yang kata Abdullah bin Salam, dia tengok Nabi. Dan dia mengiktiraf, dia kata ni mungkin Nabi SAW. Selepas daripada tu, fakana awwala syai'in sami'tuh. Dan ketika mana Nabi, orang pakat duk main dekat dia, Nabi berdiri. Nabi memberikan speech, memberikan satu ucapan mula-mula Nabi sampai di Madinah. Abdullah bin Salam duk dengar, dia sedang kata apa? Dia duduk menilai Nabi SAW. Dia nampak dah daripada muka, nampak macam betul. Aku nak dengar macam mana percakapan dia pula.
Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, ayyuhan nas. Nabi kata, wahai manusia. Afshus salam. Nabi kata, nombor satu, hendaklah menyebarkan salam. Tuan-tuan nampak agama yang dibawa oleh Nabi. Maksud dia apa? Kita jumpa orang, bagi salam. Salam ni apa maksud, tuan-tuan? Sejahtera ke atas orang. Kita mendoakan kebaikan kepada orang. Itu yang dimaksudkan agama kita. Kalau agama ajak supaya bagi sejahtera kepada orang, takkan agama kita nak suruh kita pergi kacau orang, musik orang, menakutkan orang, bagi serabut orang. Ini bukan agama. Agama suruh bagi sejahtera, suruh bagi selamat orang ni. Nampak kalau dia perlukan bantuan, kita tolong dia, nak bagi selamat hati dia. Nampak dia susah, kita tolong dia, nak bagi senang hati dia. Nampak dia berada dalam kesulitan, kita tolong untuk menyelesaikan kesulitan dia. Itu agama Islam. Ini yang diajarkan oleh Nabi waktu mula-mula sekali pidato Nabi ketika mana di Madinah. Dan yang kedua, Nabi SAW kata apa? Wa at'imut ta'am. Nabi kata bagi makan kepada orang-orang yang lapar. Nabi kata. Maksud dia tolong orang miskin. Siapa yang lapar, bagi makan dekat mereka. Ini agama. Dan Nabi kata wasilul arham. Sambung silaturahim. Bukan bergaduh. Nabi suruh sambung silaturahim. Hak mana yang dah rapat, Nabi suruh bagi rapat lagi. Hak mana yang jauh, dekat-dekatkan. Hak mana yang dekat, rapat-rapatkan. Hak mana yang rapat, bagi rapat lagi. Nabi nak suruh kita jaga yang tu. Ini agama Islam. Kemudian Nabi kata, wasallu bil-lail wan-nasu niyam. Nabi kata, orang Islam, orang bagus, yang kata Islam ni orang yang macam mana? Iaitulah orang yang akan bangun di tengah malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan manusia duduk tidur. Tuan-tuan, ni orang Islam ni. Kita, kalau kita sayang kat Nabi, kita sayang kepada agama kita, jangan kita, orang kata apa, melalaikan apa yang diajarkan oleh Nabi. Tambah waktu kita lah ni, tuan-tuan. Minta maaf sebut, saya dengan tuan-tuan pun lebih kurang sama. Kita tidur malam pun tak apa nak jerak dah tidur kita pun. Kadang-kadang pukul 2 mangkit pergi ke bilik ayak, pukul 3 mangkit pergi bilik ayak, sehari pukul 4. Kira sejam sekali kira mangkit pergi bilik ayak. Cantik tu pukul 5 mangkit tu jangan duduk tidur lah. Mangkit pergi bilik ayak, ambil ayak semayang, hampakkan sejadah, semayang 2 rakaat, semayang tahajud. Nak kena buat dah. Tak boleh buat tiap-tiap malam pun, buat sebulan sekali. Buat seminggu sekali. Sampai setahun sekali pun payah nak buat ni apa cerita tuan-tuan. Oh, payah nak buat ni. Kan? Itu orang Islam. Dan Nabi kata apa? Apabila kita buat semua ni, Nabi kata, tadkhulul jannata bisalam. Maka kamu masuklah ke dalam syurga dengan sejahtera. Nabi kata macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Abdullah bin Salam. Dia ni siapa tuan-tuan? Dia ni pembesar Yahudi. Orang yang paling dihormati oleh orang Yahudi. Yang kata dia ni. Tapi apabila Nabi SAW menyatakan dia tu Nabi, Abdullah bin Salam, dia kenal Nabi, dia beriman kepada Nabi, dia buang ego dia yang besar tadi ni. Dia ni satu orang besar, tapi bila ada Nabi, kebenaran sudah datang, dia tinggal kehormatan yang ada pada diri dia, dia tunduk tawaduk. Walaupun aku ni hebat, walaupun aku ni adalah orang yang menjadi referen, menjadi marjah kepada semua orang. Tapi bila ada Nabi Muhammad, aku buang semua benda tu. Pangkat-pangkat, aku tinggal pangkat tu. Aku rujuk kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, ni yang kata sahabat Abdullah bin Salam ni. Kemudian, dia tanya kepada Nabi SAW berkaitan dengan 3 perkara. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak tanya ada 3 benda. 3 ni bukan kata saya tak percaya, kata kamu tu Nabi. Dah. Cuma saya nak bagi kemah hati saya, nak bagi tenang hati saya. Nak make sure betul-betul yang kamu ni adalah betul-betul Nabi seperti mana yang diceritakan dalam Taurat. Soalan yang pertama, dia tanya kepada Nabi SAW. Dia kata, apa tanda awal min asyrati sa'ah? Tanda-tanda awal sebelum berlakunya kiamat. Itu nombor 1. Soalan yang kedua, dia tanya ketika mana ahli syurga masuk dalam syurga. Muhammad, Nabi, dia panggil Nabi. Soalan kedua, dia kata kalau masuk dalam syurga, apa benda yang mula-mula dimakan oleh penghuni syurga ketika mana mereka masuk dalam syurga? Kacau tuan-tuan soalan ni. Yang ketiga, dia kata apa? Dia kata ni, satu orang budak yang dilahirkan. Macam mana kita nak tahu
kalau dia ni adalah muka dia tu mirip macam mana mak dia ataupun macam mana ayah dia. Ini soalan sains, tuan, sudah ditanya kat Nabi. Kita nak tahu macam mana muka dia ni, muka mak dia. Jadi nak tahu, nak buat macam mana? Boleh buat rupanya. Muka tu kalau keluar muka ayah dia, kalau keluar muka mak dia, boleh buat. Tapi lah duk jadi ikut kita ni, tak muka mak dia, tak muka ayah dia, muka jiran dia. Woi kita. Tuan-tuan, ni 3 soalan ni. Apa jawab Nabi SAW? Nabi, tuan-tuan, bila dengar-dengar macam ni, Nabi kata apa? Oh, Nabi kata, tadi Jibril alaihi salam baru saja habang ke aku apa yang hang nak tanya ke aku ni. Rupanya Jibril habang awal. Jibril habang apa ke aku ni? Jibril kata apa, tuan-tuan? Hadis ni bulan depan saya sambung hadis ni. Okey. Kitab kita tak baca. Tidak ada baca tentang hadis ni, kitab tak ada nak baca. So tuan-tuan peringat kasihan nanti tak orang peringatkan. Sebelum nak main ni, Ustaz jangan lupa ada hutang dengan Jubli punya cerita bab Jibril. Tuan-tuan, bila Nabi habaq kata Jibril pergi cerita kepada aku, apa kata Abdullah bin Salam? Oh, dia kata, ya Rasulullah, Yahudi ni dia cukup benci kepada Jibril. Bagi Yahudi, Jibril ni musuh utama kepada mereka. Malaikat lain okey, Mikail, Israfil, semua okey, tak ada masalah. Tapi dengan Jibril, mereka cukup tak suka. Tuan nampak tak? Dia kira nak cerita juga. Tapi tak apa, bulan depan saya simpan kepada tuan-tuan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi agama nak abang apa? Agama cerita kat kita, berkelakuan baik. Dia kata, suruh kelakuan baik. Dia kata, dan tiada bercari-cari jalan marah dan juga jalan susah hati. Jangan kita duduk pergi cari orang nak bagi orang marah. Ada setengah orang dia suka provoke. Dia syok tengok orang marah, tuan-tuan. Bila orang main duduk dengan dia, sekali dia pi orang kata apa? Dia pi cungkir satu soalan yang kawan ni nanti pandai. Benda apa hal soalan bagus, tuan-tuan? Politik ah. Oh, politik. Saja dia pi pancing kawan ni. Kan dia pi pancing kawan ni, dia kata macam mana lah okey. Macam mana barang hal RM100 tu? Ada lagi kot, kau tambah RM500. Saja dia pi kacau. Nampak tuan-tuan sekalian? Kawan ni bertepuk meja langsung. RM100. Apa dia mula? Dia syok benda macam tu. Agama tak ajak macam tu. Kemudian tuan-tuan sekalian, dia kata jangan duk bagi orang susah hati. Dan maulah benar-benar, yakni tiada senda dan juga gurau pada segenap perkara. Bergurau boleh, tapi jangan sampai semua benda kita nak bergurau. Sampai agama pun dipermain-mainkan, yang ni tak maulah. Melawak boleh, bukan tak boleh, tuan-tuan. Ni dalam kuliah kita pun. Sebab tu saya selit juga, bagi ada juga lawak-lawak, biar tuan-tuan dengar pun taklah berapa boring sangat. Kan? Kalau tak ada melawak pun masalah juga. Kan? Kira saya baca seorang-seorang, tuan-tuan pun kira tunduk, apa semua ni tunduk, kira pakai kapet, yang tu aja. Jadi kena ada juga selit-selit bagi nampak senyum, nak tarik balik kita. Macam tu lah lebih kurang. Jadi, agama, Nabi pun melawak. Tapi tak semua benda yang boleh menjadi satu lawak. Kemudian dia kata apa lagi di sini? Dia kata, maka yang demikian itulah disuruh oleh syarak kita. Dan tiadalah harus seseorang itu mengusik dan juga mengejut-ngejutkan dan juga mengugut saudaranya dengan jalan apa-apa sekalipun. Seperti diambil wangnya di dalam ia tidur, kemudian disembunyikannya. Jenis tu ada juga. Kan dia tengok kawan dia tidur, dia pergi ambil kopek duit kawan dia. Kan dia pergi ambil wallet kawan dia tu. Tuan-tuan, hari ni jarang dah. Kalau kita tengok dulu. Dulu kalau orang semayang, tuan-tuan sekalian, dia suka bawa keluar ni, yang kata wallet dia letak depan. Betul? Saya pun tak tahu pasal apa. Dia bawa keluar wallet, lagi dia bawa keluar. Tali pinggang pun ada dia bawa keluar. Dia bawa keluar tak depan apa semua. Tapi oleh kerana surau tu sering berlaku kecurian, tak bawa keluar dah lepas tu. Kan? Dia pergi tak depan tu, dia pun lagu sujud apa semua, mangkit, tengok tak ada. Kacau tuan. Macam orang perempuan lah dulu jenis terai lah, jenis tu tak apa dah. Hak terai dulu. Orang perempuan pula dia rajin duk bawa beg. Dalam beg tu lah dia bawa segala lipan bara duk ada dalam tu. Lepas tu dia ada ni kalung duit-duit pun dia ada. Macam-macam duk ada dalam tu. Tuan sekalian, dia risau tinggal di rumah tu. Pasal apa? Pasal anak selalu duk ambil satu-satu. Anak duk pergi jual. Jadi dia pun ambil, dia bawa pergi ke surau. Tak apalah waktu dia semayang tu, dia nak sujud apa semua tu, terai tu pergi ke depan. Kipas sudah tolak terai tu, main tutup muka dia. Tolak pergi pula, tak ada.
Tak ada tu tuan-tuan, hak sembahyang maghrib tu dia pun tak tahu jadi sembahyang jenazah ke apa, dia pun tak tahu dah. Dia kata pergi mana dah, dia kata ni beg ni. Rupanya ada orang kaki musik sudah ambil. Kalau mengusik macam tu pun tak boleh. Tiba-tiba kita pergi curi tuan-tuan sekalian. Boleh tak boleh? Lagilah tak boleh. Ya Allah, tabarakallah. Ini agama. Dia kata supaya kita buat macam tu, duk kacau orang, duk sembunyi barang-barang orang pasal apa? Supaya terkejut dan juga susah sekejap hatinya oleh kehilangannya. Apabila sedar ia, kemudian engkau kembalikan kepadanya. Diperbuatkan demikian itu kerana bergurau-gurau. Tak boleh. Nak bergurau pun tak boleh. Seperti diambil tungkatnya yang jadi senjatanya atau penolong dirinya, berjalan dan duduk, dan engkau sembunyikannya, kemudian engkau kembalikan kepadanya. Diperbuat demikian itu kerana qasad untuk bergurau. Ni. Ada juga orang jenis mai ke masjid bawa tungkat. Saja tuan-tuan bawa tungkat. Tok Haji ni pun memang kaki melawak. Duk melawak pula dengan orang sihat. Pasang dia semayang apa semua, hak kaki sihat ni sudah bunyi tungkat dia. Dia kata kacau, tungkat aku tak ada pakai tak balik. Duk pagi esok nampak dia main awal. Haji, subuh ni awal apa aku tak balik dah. Pasal apa tungkat aku siapa habis bunyi tau. Dia kata Allah Haji lupa, kawan hak sembunyi tu pula dia pula lupa, dia sembunyi dia lupa kata sembunyi tungkat orang. Dia pun balik tidur di rumah. Kesian kat Tok Haji ni. Pagi tu subuh awal dia daripada Tok Siap. Kacau tuan-tuan jenis macam tu. Jangan duduk gurau macam tu. Atau dia kata diambil senapang. Yang ni lagi kasar melawak ni. Atau diambil senapangnya, disembunyikannya supaya gaduh ia dan menjadi gempar mencari barang hilangnya kerana mengusiknya dan buat bersuka-suka hatinya. Yang ni lagi kacau tuan-tuan sekalian. Jenis duk ambil tu kadang-kadang saya pasal nak tengok kadang-kadang polis ni dia tak apa nak berani ke nak main semayang jemaah, takut lagu tu. Bagusnya pisau pistol duk ada kat dia boleh duduk sujud, kita tangan kita cekap. Kita pergi ambil pisau dia, pergi ambil pistol dia, kita buat sembunyi. Tak biru muka kawan tu. Jangan buat pasal tuan-tuan. Jangan buat pasal. Kalau kena macam tu, baru ni ada kes kehilangan piston. Kehilangan piston. Dia dengan kawan dia, polis ni, entah macam mana tu tertidur dalam kereta. Tingkap buka. Sedang-sedang piston hilang. Piston hilang tuan-tuan. Kena dekat dia, kalau tak silap saya, dia kena penjara 3 bulan kot. Kena penjara 3 bulan. Lepas tu kena bayar 3,000. 3,000 ke 1,000 macam tu kena. Tuan-tuan. Peluru hilang pun biru muka. Baik. Saja saya teks dalam ni sikit. Dia kata Seksyen 35. Akta Senjata 1960. Dia peruntukkan hukuman penjara hingga 1 tahun ataupun denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau ada kawan-kawan kerja polis tak nak main pistol, jangan duk melawak dengan dia. Kalau dia bawa pistol ayak, boleh melawak. Dia bawa pistol betul, jangan tuan-tuan. Jangan. Biru muka dia lagi, kacau kita ni. Baik. Yang ni, cerita dia duk sembunyi senapang ni. Kemudian dia kata apa? Dia kata, maka semua perbuatan-perbuatan yang demikian itu merupakan benda yang haram. Dan jikalau dengan main bergurau senda sekalipun, kerana yang demikian itu menyusahkan hati saudara sama-sama Islam dan mendatangkan marahnya dan mau jadi sebab untuk berbantah-bantahan, bahkan berpukul-pukulan dan bermaki-makian. Dia boleh jadi bergaduh. Dia kata benda lain hang boleh melawak, tapi benda macam ni jangan duk melawak. Jangan duk melawak dengan orang. Baik, bermula dalil atas tegah perbuatan yang demikian itu ialah sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Katanya an Yazid ibn Sa'ib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'khudh ahadukum 'asa akhihi la'iban jadda faman akhadha 'asa akhihi falyuraddiha ilaih. Diriwayatkan daripada satu orang sahabat bagi Nabi SAW, nama dia Yazid ibnu Sa'ib radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, dan dalam ni dia kata sahabat. Tapi bila saya cek tengok, rupanya Yazid ibnu Sa'ib ni dia merupakan tabi'in. Yazid ibnu Sa'ib ni seorang tabi'in. Tabi'in ni siapa tuan-tuan? Orang yang hidup pada zaman Nabi SAW, pada zaman sahabat. Dia tak jumpa Nabi, dia hidup pada zaman sahabat. Dia hanya jumpa sahabat yang jumpa Nabi. Dia jumpa sahabat saja. Maka mereka ni digelar sebagai tabi'in. Jadi Yazid bin Sa'ib ni, dia ni orang bagus.
Dia ni orang bagus. Dia di antara orang yang banyak meriwayatkan hadis. Istimewanya Yazid bin Sa'ib ni pasal apa? Tuan-tuan, pasal dia meriwayatkan hadis daripada ayah dan juga mak dia. Oh, tuan-tuan. Bukan ayah dia saja yang meriwayatkan hadis. Mak dia juga merupakan pakar hadis. Allahu Akbar. Yang kata dia ni, tuan-tuan. Ayah dia bernama Sa'ib bin Abi Habish. Banyak meriwayatkan hadis. Dan mak dia ni dikenali sebagai Ummu Sa'ib. Mak dia. Dan yang kata Yazid bin Sa'ib, dia ambil hadis daripada mak dan juga ayah dia. Hebatnya Yazid bin Sa'ib ni, tuan-tuan. Dia ni adalah satu orang yang tidak pernah meninggalkan salat jamaah. Yang kata Yazid bin Sa'ib ni. Dia dengar azan, dia senyum. Dia senyum, tuan-tuan. Sambil-sambil dia berjalan nak mai ke masjid, muka dia sudah jadi muka risau. Muka risau. Orang pergi tanya dia, pasal apa ni? Pasal apa yang jadi muka risau ni? Pasal apa? Dia kata, aku cukup paling-paling risau, dia kata. Ketika mana aku sampai di masjid, aku tidak dapat angkat takbir bersama dengan imam. Dia takut terlepas angkat takbir bersama dengan imam. Yang kata tu imam ni. Oi tuan-tuan, Allahu Akbar. Saya yang baca ni pun, maghrib tadi pun saya masbuk. Tuan-tuan faham tak? Macam tak faham ya. Maksud dia apa? Saya suruh tuan-tuan dapat takbir yang pertama dengan imam, tapi saya masbuk. Kan? Dia jadi tahu apa nak syok lah baca ni pun. Tapi kalau malam ni saya angkat takbir dengan Tok Imam, pasang mana kaki masbuk tu, Tok Wan kena awal lagi lah. Tapi Tok Wan pun ada jawapan. Kan? Tok Wan ada jawapan. Bila kita tanya, Tok Wan, pasal apa masbuk? Dia kata mengaji bab masbuk muafiq ni lama lah. Dia kata, waktu ni lah nak praktikal. Oh, ada jawapan dia. Maknanya dia main lambat pasal dia nak praktikkan benda tu. Tentu tak disalahkan dia. Kan? Allahu Rabbi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ni tabi'in ni. Baik, apa kata dia? Dia kata diriwayatkan daripada seorang sahabat nama Yazid bin Sa'id, daripada tabi'in nama Yazid ibnu Sa'ib radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan mengambil seseorang daripada kamu akan tungkat saudaranya. Yang mana kamu nak main-main bergurau dan mau buat tertawa-tawa, dia kata. Apatah lagi kamu nak mengambilnya bersungguh-sungguh untuk nak mengugut dia ataupun nak bagi kecut saudaranya itu supaya takut ia. Agama tak bagi macam tu. Melawak pun tak boleh, ambil betul-betul pun tak boleh. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Bukan kata tungkat benda yang lain pun sama lah. Spek mata ni, spek mata. Ni cukup bahaya punya spek mata tuan-tuan. Kita ambil ayat semayang, kita buang spek mata. Kan kita pun letak tempat ambil yang semayang tu. Kita pun main tuan-tuan dalam keadaan kita lupa nak pakai spek mata. Kawan kita pula, jiran kita rajin, bagus daripada kecil duk berkawan dengan kita. Dia ni kaki ni juga, kaki duk melawak. Tengok-tengok, dia kata ni spek mata kawan ni. Pasal apa tak ada spek mata 5 inci macam dia ni. Spek mata 5 inci dia kata kat kita. Dia sudah ambil spek mata tu, dia sembunyi spek mata tu. Kita pun habis-habis semayang. Satu surau punya cari tak berjumpa. Malam tu kira pergi balik rumah lain malam tu. Bukan rumah kita punya kita balik. Pasal spek mata tak ada. Tuan-tuan jangan duk melawak spek mata ke apa. Jangan duk melawak kunci kereta ke. Jangan. Jenis-jenis. Apatah lagi telefon ni pun. Yang ni pun jangan duk melawak. Kan? Orang duk semayang, kita pergi gagau telefon, kita ambil saja nak berkenal. Oh, bahaya tuan-tuan. Bahaya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita masuk azan ke tak lagi? 2 minit lagi. Baik, sikit lagi tuan, sikit lagi. Kemudian dia kata apa di sini? Kata Nabi SAW lagi, maka barang siapa yang mengambil tungkat saudaranya untuk main-main itu, maka hendaklah dikembalikan kepadanya supaya tidak nama itu bergurau dan tidak jadi mengejut dan mengugut akan kawan dia itu. Maksud dia, jangan duk melawak macam tu. Jangan duk bully orang macam tu. Tuan-tuan, hadis ni adalah hadis Abu Isa At-Tirmidzi. Kata dia kata dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah ibnu Umar dan Sulaiman ibnu Sar dan juga Ja'dah dan Abi Hurairah. Dan katanya lagi, bermula ini hadis Hasan lagi gharib. Tuan-tuan, saya nak abang apa kat sini, macam mana saya janjikan kepada tuan-tuan sekalian. Yang ni cerita dia, kita kadang-kadang kita duk buat macam tu. Pasal apa? Pasal kawan ni dia jenis suka bully. Kita suka bully dia kadang-kadang. Kita suka mengusik dia, kita suka bully dia. Rupa-rupanya tuan-tuan, kesan dia ni cukup besar. Kesan dia cukup besar. Dalam Cosmo Online, pada 23 Januari 2025. Baru ya tuan-tuan. Baru ya. Maksud dia setahun. Dia ada satu kisah yang mana ada satu budak dibaling Kedah.
Dia ni sudah bakar 9 buah rumah orang. 9 buah rumah orang. Umur dia 23, dia ni satu orang penganggur. Dia ni bekas pekerja kilang getah. Dia ditahan polis di rumah dia dekat Kupang, Baling, pasal dia bakar 9 rumah. Pasal apa jadi macam tu? Motif dia bila polis duk cek-cek duk soal siasat dia apa semua, rupa-rupanya dia adalah akibat dendam. Yang mana dia duk simpan pasal dia duk kena bully di tempat kerja dia. Orang duk musik dia, orang duk kata kat dia macam-macam, orang duk perkena dia macam-macam. Kan dia sampai tempat kerja orang sembunyi motor dia sampai tempat kerja beg dia orang ambil, sampai tempat kerja helmet dia orang pergi bubuh ayak, macam itulah lebih kurang. Kan kena bully tuan-tuan. Orang hak kena bully ni kadang-kadang dia senyum tapi hati dia ni tuan-tuan, istilah dia kata apa? Bengkak hati dia ni. Hati dia ni sakit. Fragile hati dia ni. Hati dia ni mudah pecah. Dia orang jenis macam ni. Dan dia tuan-tuan sekalian bukan hanya itu. Dia balik di tempat dia, di kampung dia pun dia dipulaukan oleh orang. Orang tengok dia orang pemain dia. Ni yang kata ni orang pemain dia piduk tangtus lagi orang perkena dia. Macam-macam orang duk buat. Yang menyebabkan dia dendam tuan-tuan. Dia dendam. Bermula daripada 2 kenderaan dia bakar. Kemudian 18 biji motor. 2 kenderaan tu kereta. 18 biji motor. Kerugian yang terjadi hasil daripada motor, daripada kereta dan juga rumah itu hampir RM770,000. Pasal apa tuan-tuan? Dendam punya pasal. Oh, jaga elok. Jaga elok. Jangan kita buat macam tu. Dia macam mana? Dia kena tahan apa semua. Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Tak apa, yang tu dia kena tangkap, yang tu di atas kesalahan dia. Cuma nak abang apa tuan-tuan? Sebelum dia nak jadi itu. Apa benda yang melatar belakangkan tindakan yang dia buat itu? Bermula daripada apa? Daripada kita. Kita duk pergi melawak. Kita duk musik. Kita seronok gelak duk boleh tidur. Tapi dia tak boleh tidur tuan-tuan. Jaga elok. Bila dia hilang kawalan, bila dia dah tak boleh urus otak dia dah, dia duk nampak muka kita. Takut. Dia duk nampak muka kita, dia duk geram kat kita. Kalau tak boleh kita pun, anak kita akan jadi mangsa. Tak boleh kita, bini kita dia duk tengok, duk main ke surau apa semua. Dia kata, tak apa, aku nak pergi buat tu haji ni, aku tak boleh, aku buat bini dia. Jaga elok tuan-tuan. Benda ni bukan hanya bermasalah kepada kita dengan dia, tapi orang yang di sekeliling kita juga akan mendapat masalah. Hasil daripada apa? Daripada kita melalaikan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, kuliah kita takat tu malam ni. Okey? Lepas ni kita akan main satu tajuk pula, bab majaa fi isyaratil muslim ila akhihi bisilah. Iaitulah bab yang telah datang pada menyatakan hadis menunjukkan atas larang pada menghalakan kepada sahabat kita, iaitulah senjata. Macam mana saya pernah cerita kat tuan-tuan dulu, kawan kita minta pisau, kita pegang tempat pemegang, ni kita duk hala pula, bukan hala daripada segi hulu dah, kita pergi hala kot, ni kita nak ambil, buat macam tu. Itu pun agama dia tak bagi tuan-tuan. Macam mana bentuk huraian dia? InsyaAllah bulan depan, umur panjang, kita berjumpa lagi. Bukan bulan depan, tahun depan. Okey, tahun depan tuan-tuan, pasal bulan ni nak habis dah. Dan saya akan cerita juga kepada tuan-tuan, yang tadi tuan-tuan set elok-elok, kita akan sambung sikit yang kata hadis Abdullah bin Salam tu. Dan yang kedua, kita akan cerita juga apa perkara yang dilarang oleh Nabi dalam bergurau. Bergurau boleh, tapi apa larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bergurau ni? Baik tuan-tuan sekalian, dia ada rentetan daripada apa yang kita baca pada malam ni insya-Allah. Insya-Allah kita berhenti dekat tu. Jadi saya menutupkan pada tahun ni dengan minta maaf banyak-banyak kepada tuan-tuan. Kok ada salah silap sepanjang saya bersama dengan tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan tahun yang ke depan akan lebih baik bagi diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita berhenti dekat tu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.